Ni abang yang kita sebut, bapak yang kita sebut, dia adalah salah satu warga tunawicara, tidak bisa apa-apa dan tidak pernah kerja. Kita akan memberikan sedekah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas sedekahnya. Mudah-mudahan yang telah memberi ini panjang umur, murah rezeki, selalu diberikan kesihatan bagi Allah SWT. Jadi ceritanya kawan-kawan, pakcik ni memang dah sejak lahir dia tak dapat bercakap, dan juga dia ni duduk diam tinggal di rumah ni seorang diri. Tapi meskipun demikian, kita tahu bahawa ada ramai saudara-saudara pakcik ni kawan-kawan yang ambil berat terhadap kondisi kehidupan dia ni. Ini Dia bercakap, menyampaikan kepada saya bahawasanya sangat berterima kasih kepada yang telah memberikan hadiah untuk dia. Terima kasih. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. Okey, alhamdulillah pada hari ini selesai untuk sementara, dan besok hari kita akan sambung lagi sedekah orang-orang yang memerlukan. Ini hari sudah senja, kita sambung besok lagi. Mari kita balik dulu.